Okey kawan-kawan, pagi ni saya ada masalah. Bonet tak boleh buka. Dia punya kabel dia tu dah tercabut, terlucut kan. Kabel dia terlucut. Bonet ni kabel dia terlucut. So saya tarik kosong. Saya tarik kosong sebab dia lock dia tercabut. Kabel dia kepala ni tercabut. Kabel kat sini tercabut. So macam mana saya nak buat? Siapa pernah berlaku macam ni? Macam ni cara dia saya nak buat ni kabel dia tercabut ini kabel dia, kepala dia. Kepala dia tercabut. Siapa pernah jadi macam ni, komen macam mana nak buat. Thank you.